Dunia kita kini tanpa sempadan. Globalisasi bergerak pantas mengubah dunia pekerjaan dalam sekelip mata. Tiada lagi halangan geografi, budaya, teknologi atau ekonomi. Semuanya kini di hujung jari. Organisasi, individu dan negara boleh bekerjasama real time walau beribu batu berjauhan. Tapi tunggu, apa maknanya kepada organisasi hari ini? Struktur berubah, cara kerja berubah, pengurusan tenaga kerja juga perlu lebih inklusif, pantas dan bijak. Dalam dunia serba digital ini, satu perkara menjadi semakin penting. Diversity. Ya, kepelbagaian dalam tenaga kerja. Kita bercakap tentang latar belakang berbeza. Budaya, agama, jantina, umur, kewarganegaraan, pendidikan, bahkan cara berfikir. Tenaga kerja yang pelbagai bukan sekadar trend, ia cerminan dunia sebenar. Masing-masing membawa perspektif unik, idea segar dan cara berfikir yang berbeza. Tapi, semua ke arah satu matlamat, itu kejayaan organisasi. Ingat, bila pelbagai suara bergabung, hasilnya lebih kuat, lebih kreatif dan lebih relevan. Kita hidup dalam masyarakat majmuk, jadi wajarkah sektor awam kita bersifat satu dimensi? Jawapannya tentulah tidak. Sektor awam perlu mencerminkan kepelbagaian rakyat Malaysia. Kita bercakap tentang tenaga kerja yang bukan sahaja mewakili semua kaum tetapi juga pelbagai latar budaya, agama, umur dan pengalaman. Kenapa penting sangat diversity ni? Sebab ia membawa kuasa luar biasa kepada organisasi, idea lebih kreatif, keputusan lebih matang, produktiviti meningkat, organisasi yang lebih kompetitif. Dan yang paling penting, organisasi mampu berhubung dengan masyarakat dengan lebih mesra, sensitif budaya dan berkesan. Tapi, adakah semuanya mudah? Tidak juga. Kalau tak diurus dengan bijak, boleh timbul konflik budaya, salah faham atau komunikasi menjadi hambar. Sebab tu, kita perlukan kepimpinan strategik yang inklusif, yang tahu cara memimpin pasukan pelbagai latar dengan harmoni. Kesimpulannya, diversity ini bukan cabaran semata-mata. Ia adalah peluang keemasan untuk menjadikan sektor awam kita ni lebih progresif, responsif dan relevan dengan realiti masyarakat hari ini. Cabaran dalam diversity dalam sektor awam. Yang pertama, perbezaan nilai dan kepercayaan. Seterusnya, komunikasi antara budaya, diskriminasi dan bias, dan rintangan terhadap perubahan. Akhirnya sekali, konflik di tempat kerja. Ini saya akan kupaskan setiap satu tajuk lah. Kesemuanya ada 7. Okey, yang pertama ialah tunjuk teladan, bukan satu arah. Seorang pemimpin mestilah menjadi satu contoh keterbukaan, empati dalam hormat terhadap semua perbezaan dari segi budaya, agama, jantina, status sosial. Kalau pemimpin tidak hormat, macam mana kita orang bawah nak hormat dia kan? Okey, yang kedua, kepimpinan inklusif itu kunci. Pemimpin bukan pilih orang sama dalam pasukan, tapi kita boleh lantikkan individu melalui majoriti ke posisi yang penting. Seterusnya kita boleh buat dengan semua suara, bukan satu suara yang paling kuat je. Okay? And then melibatkan semua dalam proses membuat keputusan. Yang nombor 3 ialah ada dasar, bukan cakap kosong je. Cakap pasal diversity ni tapi tak ada dasar, itu macam apa? Kosmetik kan. Pemimpin perlu mewujudkan dasar pengurusan diversity yang jelas, konsisten dan boleh diukur. Contohnya melalui KPI lah kan. Seperti kita membuat penyertaan majoriti dalam latihan, kepelbagaian dalam pengambilan, akhirnya sekali skor kepuasan pekerja pelbagai latar. Nombor 4, latihan dan kesedaran budaya. Kita mesti ada lah kan untuk sediakan latihan
sensitiviti budaya dan komunikasi silang budaya. Seterusnya, ajar staf cara faham dan menghormati gaya kerja berbeza. Orang yang tidak boleh hormat kalau tak faham kan. Saya cakap ajar staf cara faham dan hormat gaya kerja berbeza. Orang tak boleh faham, tak boleh faham lah kan. Macam tu. Seterusnya, keadilan dalam peluang. Kenaikan pangkat biarlah berdasarkan merit, bukan saja kita fokus yang kita lebih rapat ataupun memilih sesama kaum. Kita tengoklah siapa yang boleh buat kerja, kita mestilah naikkan pangkat kan. Kita tak mesti kita pilih budaya tu, maksudnya kaum ni. Kita tengok siapa yang boleh buat kerja, kita mesti naikkan pangkat. Okey, seterusnya komunikasi dua hala, bukan satu arah lah kan. Sesuaikan gaya komunikasi ikut latar pekerja. Gunakan visual pelbagai bahasa. Menggunakan visual pelbagai bahasa. Janji mesej sampai. Maksudnya kita gunalah bahasa Chinese, Mandarin ke Melayu dan Indian. Maksudnya kita bagi orang semua faham lah kan. Tak pun kita gunakan bahasa Melayu sebagai bahasa. Kan bahasa Melayu kan bahasa utama kan. So kita boleh gunakan tu bahasa Melayu, jadinya semua boleh faham. Okey, mewujudkan platform selamat untuk pekerja. Suarakan pandangan seperti kita membuat forum, mesyuarat terbuka, saluran audit sulit. Seterusnya, membawa visi dan konsisten. Pemimpin kenalah sentiasa ulang dan hidupkan nilai inklusif dalam setiap tindakan, bukan hanya dalam satu ucapan. Okey, kesimpulan yang saya boleh buat ialah pemimpin ialah enjin kepada perubahan budaya organisasi. Kalau pemimpin pegang nilai yang betul, pasukan akan ikutlah kan. Diversity bukan satu beban, ia adalah bahan bakar untuk organisasi itu lebih maju dan mesra kepada masyarakat. Peranan pemimpin dalam mengurus diversity. Apakah yang dimaksudkan peranan pemimpin dalam menguruskan diversity? Pemimpin bukan sekadar ketua, tetapi pencorak budaya organisasi. Dalam dunia ini, kerja yang penuh warna-warni ini, peranan pemimpin amat kritikal untuk menjayakan pengurus diversity. Nak tahu apa yang membezakan pemimpin biasa dengan pemimpin hebat? Okey, dia terbagi kepada 3, iaitu teladan tingkah laku, polisi dan strategi pengurusan diversity, pengurusan konflik. Okey, yang pertama, tunjuk teladan, bukan arah sahaja. Seorang pemimpin mestilah menjadi contoh keterbukaan, empati dan hormat terhadap semua perbezaan dari segi budaya, agama, jantina, status sosial. Kalau pemimpin tak hormat, jangan berharaplah orang bawah pun akan ikut. Betul tak? Okey, yang kedua, pemimpin inklusif itu kunci. Dia merupakan kunci lah kan. Pemimpin bukan pilih orang yang sama dalam pasukan. Lantik individu. Maksudnya kita nak lantik pemimpin kan, mesti ada lantikan individu. Mari majoriti ke polisi penting. Kita mestilah dengan semua suara, bukan suara paling kuat je. Maksudnya kita mesti dengar semua seorang lah kan. Tak semestinya seorang saja. Okey, lepas tu melibatkan semua dalam proses membuat keputusan. Okey, seterusnya ada dasar, bukan cakap kosong. Okey, apakah yang dimaksudkan itu? Cakap pasal diversity tapi tak ada dasar. Okey, pemimpin perlu mewujudkan dasar pengurusan diversity yang jelas, konsisten dan boleh diukur. Contohlah KPI yang boleh realistik seperti penyertaan majoriti dalam latihan. Yang kedua, kepelbagaian dalam pengambilan. Yang ketiga, sektor kepuasan pekerja sebagai latar. Okey, seterusnya latihan dan kesedaran budaya. Okey, kita mesti ada sediakan latihan sensitiviti budaya dan
komunikasi dalam silang budaya. Okay, lepas tu kita ajar staff cara faham dan hormat gaya kerja pelbagai orang yang boleh kita hormat kalau kita tak faham lah kan. Okay, lepas tu kita boleh kupaskan lagi keadilan dalam peluang. Okay, kenaikan pangkat biarlah berdasarkan merit, bukan siapa yang rapat, bukan siapa yang sama kaum. Maksudnya kita tak pilih kelompok lah kan. So kita mesti pakai markah demerit, barulah kita kerja tu akan nampak lebih efisien kan. Okay, lepas tu kita boleh kaitkan dengan komunikasi dua hala, bukan satu arah je. Apakah yang dimaksudkan tu kan? Sesuaikan gaya komunikasi ikut latar pekerja, gunakan visual, pelbagai bahasa, janji, mesej sampai. Maksudnya kita boleh guna bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu kan, asalkan orang faham. Seterusnya membawa visi konsisten pemimpin kerana setiap ulang dan hiduplah nilai inklusif dalam setiap tindakan, bukan hanya dalam ucapan sahaja. Okey, kesimpulan yang saya boleh buat, pemimpin ialah enjin kepada perubahan budaya organisasi. Kalau pemimpin pegang nilai yang betul, pasukan pun akan ikut. Diversiti bukan beban, ia adalah bahan bakar untuk organisasi lebih maju dan lebih besar kepada masyarakat. Implikasi positif pengurusan diversiti yang berkesan dalam sektor awam. Diversiti bukan sekadar statistik, ianya adalah strategi kejayaan sektor awam. Apabila pengurusan diversiti dilakukan dengan berkesan, kesannya bukan kecilan, tetapi menyentuh seluruh negara. Nombor 1, meningkatkan kepercayaan rakyat kepada kerajaan. Rakyat percaya bila mereka rasa diwakili. Apabila sektor awam adil, telus dan inklusif, rakyat rasa dihargai. Pegawai datang dari pelbagai latar, macam cermin kepada rakyat sebenar. Dasar anti-diskriminasi dan penyertaan komuniti pelbagai kaum buat rakyat rasa disayangi, bukan disisih. Hasilnya, rasa kepunyaan meningkat, keharmonian jadi realiti. Penyampaian hikmat awam yang lebih mantap. Bila kita faham rakyat, kita sampaikan dengan lebih tepat. Dasar dan program dibina atas kefahaman terhadap keperluan sebenar rakyat. Penjagaan kesihatan ikut sensitiviti agama. Perumahan mengikut realiti sosioekonomi. Perkhidmatan lebih bersasar, berkesan dan berimpak tinggi. Budaya kerja dan produktif. Diversiti bukan halangan, tapi tenaga penggerak. Apabila semua rasa dihargai dan selamat, pekerja lebih bermotivasi. Komunikasi terbuka, saling hormat, kurang konflik, lebih bekerjasama. Banyak kepala, contohnya, lebih idea, lebih inovasi. Sektor awam jadi tempat kerja yang orang bangga hendak sertai. Sektor awam lebih fleksibel dan kompetitif. Contohnya, dalam dunia yang berubah pantas, kita tidak boleh kaku. Kepelbagaian buat organisasi lebih cepat adaptasi, lebih kreatif dalam respon terhadap isu global, teknologi, iklim dan kesihatan awam. Dasar jadi lebih tahan uji dan inklusif. Hasilnya, sektor awam kekal, relevan dan berdaya saing di pentas dunia. Cadangan,
Diversity bukan cukup dengan niat tapi perlukan tindakan nyata. Berikut adalah 3 cadangan strategi untuk memacu pengurusan diversity dalam sektor awam ke lebih tinggi. Pertama, latihan berkala berkaitan kepelbagaian, ilmu yang segar, minda yang terbuka. Latihan bukan sekali setahun, ia mesti berterusan dan menyeluruh. Fokus kepada kesedaran budaya, komunikasi antara budaya, tangani bias tersirat dan diskriminasi. Dijadikan budaya kerja bukan sekadar kursus wajib. Hasilnya, kolaborasi lebih mantap, konflik dalaman berkurang. Kedua, penilaian dan audit diversity secara konsisten. Apa yang tak diukur tak boleh diurus. Audit bukan untuk menghukum tapi untuk tambah baik. Kenal pasti tahap kepelbagaian sebenar, isu diskriminasi tersirat, data, pelan tindakan realistik. Contoh, jika wanita kurang dalam jawatan atasan, bina laluan kepimpinan khas. Ukur juga impak latihan terhadap suasana kerja, apa yang berkesan kita perkasakan. Cadangan ketiga, penubuhan jawatan kuasa khas pengurusan diversity. Diversity perlu suara dan ruang yang rasmi. Bukan jawatan kuasa atas kertas, tapi kuat, aktif dan responsif. Jadi penasihat dasar, saluran maklum balas dan aduan. Pantau pelaksanaan program inklusif, ahli dari pelbagai latar dan jabatan, semua suara ada tempat. Dasar lama disemak, dasar baru dirancang, ikut realiti semasa. Cadangan, diversity bukan cukup dengan niat tapi perlukan tindakan nyata. Berikut adalah 3 cadangan strategi untuk memacu pengurusan diversity dalam sektor awam ke lebih tinggi. Pertama, latihan berkala berkaitan kepelbagaian, ilmu yang segar, minda yang terbuka. Latihan bukan sekali setahun, ia mesti berterusan dan menyeluruh. Fokus kepada kesedaran budaya, komunikasi antara budaya, tangani bias tersirat dan diskriminasi. Dijadikan budaya kerja bukan sekadar kursus wajib. Hasilnya, kolaborasi lebih mantap, konflik dalaman berkurang. Kedua, penilaian dan audit diversity secara konsisten. Apa yang tak diukur tak boleh diurus. Audit bukan untuk menghukum tapi untuk tambah baik. Kenal pasti tahap kepelbagaian sebenar, isu diskriminasi tersirat, data, pelan tindakan realistik. Contoh, jika wanita kurang dalam jawatan atasan, bina laluan kepimpinan khas. Ukur juga impak latihan terhadap suasana kerja, apa yang berkesan kita perkasakan. Cadangan ketiga, penubuhan jawatan kuasa khas pengurusan diversity. Diversity perlu suara dan ruang yang rasmi. Bukan jawatan kuasa atas kertas, tapi kuat, aktif dan responsif. Jadi penasihat dasar, saluran maklum balas dan aduan. Pantau pelaksanaan program inklusif, ahli dari pelbagai latar dan jabatan, semua suara ada tempat. Dasar lama disemak, dasar baru dirancang, ikut realiti semasa.